Adakah anda berani percaya ia tersembunyi di sudut paling tidak menarik di pasaraya? Satu tin yang mungkin harganya tidak sampai RM5 pun. Namun, ikan sardin dalam tin ini sebenarnya adalah penyapu bersih saluran darah yang terunggul menurut pakar kardiologi dan merupakan pil kalsium yang berjalan di mata pakar ortopedik. Tetapi kita sudah sekian lama menganggapnya sebagai barangan murah yang tidak layak dihidangkan, malah menjauhkan diri daripadanya kerana bau khas itu. Apa sebenarnya rahsia di sebalik ini yang tidak pernah kita ketahui? Mengapa mereka yang benar-benar faham tentang kesihatan senyap-senyap memakannya? Tunggu sebentar, sebelum kita masuk ke topik utama. Jika anda prihatin tentang kesihatan anda, sila klik butang langgan, subscribe dan hidupkan notifikasi untuk saluran makan sihat hidup ceria. Kerana di sini kami mendedahkan kebenaran yang tiada siapa mahu bincangkan. Saya juga berharap dapat tahu adakah anda sudi bersama saya dalam perjalanan ini. Jika anda sedang menonton video ini dan merasakan perkara yang sama, sila type 1 di ruang komen. Jika tidak, type 0. Jika anda juga terganggu oleh masalah penyakit yang serupa, sila tinggalkan komen di bawah. Saya akan cuba sedaya upaya untuk menjawab soalan anda. Mari kita bincangkan, dahulu mengapa ikan sardin disalahkan dengan begitu mendalam oleh kita. Saya rasa ramai kawan-kawan di depan skrin, terutamanya ibu-ibu dan nenek-nenek kita. Sebaik sahaja sebut pasal ikan sardin, dalam tin, dalam fikiran mesti terus muncul beberapa tanggapan. Bukan pertama, baunya yang hanyir. Ramai orang rasa baunya terlalu kuat, malah agak busuk. Jangan kata nak makan, bau saja dah berkerut dahi. Kedua, rasa makanan dalam tin pasti tiada khasiat. Kita selalu rasa barang baik mestilah yang segar. Yang dalam tin itu semuanya dah diproses. Nutrisinya dah lama hilang. Silap-silap ada banyak bahan pengawet. Ketiga, rasa ia murah dan tak layak dihidangkan. Kalau tetamu datang rumah, anda hidangkan sepinggan ikan kerapu steam, semua orang rasa anda ada kelas. Tapi kalau anda buka satu tin sardin, mungkin akan dianggap terlalu kedekut dan terlalu sengit. Betul tak? Fikiran-fikiran ini terpahat kukuh dalam konsep kita, seperti satu ketidakadilan abad ini yang membuatkan ikan sardin, ikan yang baik ini menanggung nama buruk. Saya ceritakan satu kisah benar. Jiran sebelah rumah saya, Pak Cik Hassan, tahun ini umurnya hampir 70 tahun. Dia adalah contoh tipikal. Pak Cik Hassan sangat teliti tentang penjagaan kesihatan. Di rumahnya penuh dengan botol-botol, ada minyak ikan laut dalam import dari Amerika, minyak anjing laut dari Australia, label botol semuanya tulisan orang putih. Sebulan dia habiskan duit untuk suplemen ini saja mencecah beribu-ribu ringgit. Istrinya, Mak Cik Salma, adalah seorang yang sangat jimat cermat menguruskan rumah tangga. Pernah sekali dia dengar orang kata ikan sardin tu bagus, jadi dia pergi ke pasar raya beli beberapa tin bawa balik. Satu tin harganya tak sampai harga sebungkus nasi campur. Niatnya nak bagi Pak Cik Hassan tambah khasiat. Akibatnya, bila Pak Cik Hassan nampak saja mukanya terus masam. Dia kata, "Awak beli benda ni buat apa? Bau hanya semacam. Ini semua makanan orang susah. Mana ada khasiat? Cepat bawa pergi, cepat bawa pergi. Saya makan minyak ikan premium saya ni dah cukup." Mak Cik Salma tiada pilihan. Terpaksalah makan sendiri diam-diam. Kesudahannya, selepas setengah tahun, dua orang ini pergi buat pemeriksaan kesihatan bersama-sama. Laporan Pak Cik Hassan keluar trigliserida masih tinggi. Doktor kata saluran darahnya ada tanda-tanda tersumbat sedikit. Sebaliknya, semua bacaan Mak Cik Salma sangat cantik. Doktor malah puji, dia kata umur saluran darahnya sekurang-kurangnya 10 tahun lebih muda dari umur sebenar. Doktor pun tanya, "Mak Cik Salma, biasanya Mak Cik makan apa?" Mak Cik Salma pun jujur cakap dia tak makan apa-apa yang istimewa. Cuma agak kerap makan ikan sardin dalam tin. Doktor, Nur Sabrina dengar saja terus cakap pada Pak Cik Hassan. "Encik Hassan, isteri encik inilah yang makan benda yang betul. Minyak ikan mahal, encik tu cuma ada satu nutrien tunggal. Tapi setin ikan sardin yang dia makan itu adalah satu pasukan pengawal yang serba boleh." Pak Cik Hassan dengar sampai tercengang. Sejak hari itu, dia tak berani lagi pandang rendah pada tin kecil sardin itu. Apa yang cerita ini beritahu kita, sudah tiba masanya untuk membersihkan nama ikan sardin. Hari ini saya akan bawa anda merungkai 3 salah faham besar ini. Pertama, tentang apa yang dikatakan bau hanyir itu. Kawan-kawan, tu bukan busuk. Itu adalah anugerah lautan. Bau yang pekat itu sebenarnya adalah bukti paling langsung dan paling kuat bagi asid lemak omega 3 grade tinggi. Semakin berkualiti ikan laut dalam itu, bau ini mungkin semakin tulen. Kita tersilap anggap emas sebagai loyang.
anggap permata sebagai sampah. Bukankah ini sangat merugikan? Seterusnya, kita kata makanan dalam tin tiada khasiat. Ini adalah mitos dan konsep yang salah sama sekali. Teknologi pembuatan tin moden bukan lagi seperti yang kita bayangkan. Ia menggunakan teknologi pembasmian kuman suhu tinggi dan tekanan tinggi segera. Ia langsung tidak memerlukan penambahan sebarang bahan pengawet untuk disimpan lama. Yang lebih penting, proses ini ada satu kebaikan yang sangat besar yang kita takkan dapat buat kalau goreng ikan sendiri di rumah, iaitu ia mampu melembutkan tulang ikan sehingga cair di mulut. Apa ada dalam tulang ikan? Penuh dengan kalsium. Kalsium ini melalui suhu dan tekanan tinggi dibebaskan dengan sempurna dari tulang, larut dalam daging ikan dan kuahnya. Ini bermakna setiap suapan yang kita makan adalah parti daripada tulang dan daging sekaligus. Terakhir, mengenai harganya yang murah. Ikan sardin murah bukan kerana ia grade rendah, tepat sebaliknya ia kerana ia terlalu hebat. Ia berada di bahagian bawah, rantaian makanan lautan, memakan plankton, jadi dalam badannya hampir tidak terkumpul logam berat, sangat bersih. Tambahan pula, kitaran hidupnya pendek dan kemampuan membiaknya sangat kuat. Ini adalah hadiah alam semula jadi yang tidak putus-putus dan murah hati kepada kita. Kita dapat menikmati nutrisi grade tertinggi dengan harga semurah ini. Ini jelas satu rezeki, macam mana boleh dianggap sengkit pula? Jadi, anda lihat, di sebalik setiap prasangka kita terhadap ikan sardin, tersembunyi satu kebaikan yang besar. Bila dah faham poin ini, barulah kita benar-benar boleh melangkah masuk ke dunia kesihatan yang tersembunyi. Baiklah, selepas kita leraikan salah faham terhadap ikan sardin, kita akan masuk ke bahagian paling utama hari ini, yang paling akan mengubah persepsi anda. Di pasaran minyak ikan yang mahal itu, satu biji pun dah harga berapa puluh ringgit. Satu botol boleh cecah beribu. Iklan pula gah melambung ke langit. Seolah-olah kalau tak makan, kita akan ketinggalan zaman. Manakala, tin sardin harganya berapa saja? Adakah kesannya benar-benar boleh dibandingkan? Hari ini, saya nak beritahu anda satu kebenaran yang pahit. Dalam hal melindungi jantung dan melancarkan saluran darah, tin ikan sardin yang nampak biasa itu, kesannya mungkin jauh melebihi suplemen minyak ikan yang anda beli dengan harga mahal. Kenapa saya berani cakap begini? Mari kita buat perumpamaan. Saluran darah kita ibarat paip air di rumah. Bila umur meningkat, paip air dah guna lama, bahagian dalamnya akan mula berkarat. Terkumpul kotoran minyak yang melekit. Inilah yang kita panggil kolesterol jahat dan trombus darah, beku. Paip air tersumbat, air tak lalu. Peralatan rumah rosak. Saluran darah tersumbat, darah tak lalu. Jantung dan otak. Kita akan hadapi masalah besar. Apa ramuan utama dalam suplemen minyak ikan itu? Ianya omega 3. Omega 3 memang benda yang bagus. Ia ibarat pekerja pembersih yang boleh tolong kita kikis sedikit kotoran minyak di dinding saluran darah. Tapi, ia hanyalah seorang pekerja pembersih yang kesunyian. Manakala, seekor ikan sardin yang lengkap pula, ia bukan pekerja pembersih yang keseorangan. Ia adalah satu pasukan pengawal diraja yang lengkap bersenjata dan ada pembahagian tugas yang jelas. Dalam pasukan pengawal ini, selain daripada penyerang utama iaitu omega 3 yang kandungannya sangat tinggi, terdapat beberapa watak penting lain. Coenzim Q10, KQ10, apa ini? Ini adalah minyak enjin jantung. Jantung kita berdegup 100 hingga kali sehari, memerlukan tenaga yang besar. So, adalah bahan utama yang membantu sel utuk jantung menghasilkan tenaga, membolehkan enjin jantung ini berkuasa dan tidak kenal erti penat. Selenium, ini adalah antioksidan yang sangat kuat. Kita boleh panggil ia lapisan anti karat saluran darah. Ia boleh menghalang dinding saluran darah daripada dioksidatan oleh radikal bebas, berkarat, mengekalkan saluran darah anjal dan muda. Vitamin B12, ia sangat kaya dengan vitamin ini. Ini adalah penstabil sistem saraf. Ia boleh menjaga kesihatan saraf kardiovaskular. Kita mencegah masalah degupan jantung tidak sekata. Sekarang, anda faham tak? Anda makan sebiji minyak ikan, paling-paling pun anda upah seorang pekerja pembersih datang rumah sapu-sapu sikit.
Tapi bila anda makan setin ikan sardin, ibarat anda serentak mengupah pekerja pembersih paling profesional. Omega 3 pakar penyelenggara enjin paling top, kok tempaka anti karat paling hebat, selenium dan jurutera lita paling boleh diharap, vitamin B20. Mereka bekerjasama saling melengkapi. Kesan yang terhasil pastinya bukan satu sama dengan dua semudah itu, tetapi berganda-ganda. Syarikat pengeluar suplemen itu, mereka belanjakan berjuta-juta untuk iklan, menaikkan nama kapsul kecil itu setinggi langit, menjual barang yang kosnya mungkin beberapa ringgit dengan harga beratus kali ganda kepada anda. Tapi apa yang mereka takkan pernah beritahu anda ialah alam semula jadi sudah lama sediakan untuk kita alternatif yang lebih lengkap, lebih asli dan juga lebih murah. Pusat Penyelidikan Kardiovaskular Nasional Jepun pernah membuat satu kajian susulan berskala besar selama 10 tahun. Hasil kajian ini mengejutkan seluruh dunia perubatan. Mereka mendapati bahawa kumpulan yang secara konsisten makan ikan laut dalam yang kecil seperti sardin sebanyak 2 hingga 3 kali seminggu, risiko mereka mendapat serangan jantung dan strok rupa-rupanya hampir 30% lebih rendah berbanding mereka yang hanya bergantung pada suplemen. Minyak ikan 30% kawan-kawan. Ini bukan jumlah yang kecil. Di sebaliknya adalah kebahagiaan banyak keluarga, adalah kesihatan ramai orang di hari tua. Jadi mulai hari ini, jangan lagi tertipu dengan iklan-iklan yang indah itu. Makan sardin bukan sahaja memilih pengawal peribadi terunggul untuk jantung anda, tetapi juga memilih kebijaksanaan dan kesedaran untuk tidak membayar cukai kecerdikan, tertipu dengan harga mahal. Baiklah, selepas kita uruskan jantung yang paling penting, seterusnya kita tangani satu lagi masalah besar, iaitu rangka tulang kita yang dah digunakan berpuluh tahun ini. Bila umur meningkat, apa yang kita paling takut? 1. Takut jatuh. 2. Takut tulang rapuh. Betul tak? Selalu rasa jalan beberapa langkah lutut dah sakit. Naik turun tangga rasa seksa. Malah cuma bersin atau bongkok, ambil barang pun rasa pinggang macam nak patah. Ini semua adalah amaran yang dikeluarkan oleh tulang kepada kita. Ramai kawan-kawan, demi nak tambah kalsium setiap hari, paksa diri telan susu lembu. Kesudahannya, ramai orang bila minum susu, perut berbunyi krok-krok, kembung angin tak selesa. Ini adalah lactose intolerance. Intoleransi laktosa yang tipikal sangat biasa dalam kalangan kita orang Asia. Ada juga yang pergi farmasi beli pil kalsium, berbotol-botol makan. Tapi bila pergi hospital periksa, ketumpatan tulang masih tak lulus. Kenapa jadi macam ni? Masalahnya ada pada perkataan penyerapan. Tambah kalsium bukan setakat makan masuk perut dah selesai. Kuncinya adalah nak bagi badan serap dan kunci kalsium itu betul-betul dalam tulang. Ini ibarat bina rumah. Kalsium adalah batu bata untuk bina rumah. Anda beli banyak mana pun batu bata, kalau tak ada ketua kontraktor yang bagus untuk arahkan pekerja buat kerja, batu bata ini cuma akan berlonggok di tapak binaan. Takkan jadi rumah yang kukuh. Siapa ketua kontraktor ini? Dia adalah vitamin D. Vitamin D bertanggungjawab menggalakkan usus kita menyerap kalsium dan memandu arah kalsium itu mengalir ke tulang. Tanpa vitamin D, anda makan banyak mana, kalsium pun sebahagian besarnya cuma melancung sehari dalam badan, kemudian dibuang keluar. Memang buang masa. Sekarang, keajaiban muncul. Watak utama kita hari ini, ikan sardin. Kehebatannya terletak pada fakta ia serentak kaya dengan dua benda, kalsium yang banyak serta vitamin D yang kaya. Dari mana datang kalsiumnya? Dari tulang-tulang ikan yang dah dimasak sampai rapuh dan cair di mulut itu. Anda makan ikan sardin, makan tulang sekali dengan daging. Inilah cara tambah kalsium paling asli dan paling lengkap. Setiap suapan penuh dengan modal tulang dan vitamin D-nya pula datang dari daging ikan dan minyak ikan.
Apabila batu-bata kalsium dan ketua kontraktor vitamin D masuk serentak ke dalam badan anda, mereka akan segera mulakan kerjasama yang sempurna. Vitamin D akan tangkap setiap ion kalsium macam pemandu pelancong yang berdedikasi, bawa mereka dengan tempat ke tempat yang tulang paling perlukan untuk mula bekerja. Jadi, boleh dikatakan makan ikan sardin untuk tambah kalsium ibarat menyuntik 1 dos jarum nutrisi tulang terus ke badan. Tepat, cekap dan sedikit pun tak membazir. Bagi kawan-kawan yang tak boleh minum susu, ikan sardin umpama satu lagi pintu tambah kalsium yang Tuhan buka untuk kita. Persatuan Perubatan Ortopedik Eropah pernah mengeluarkan amaran wanita pertengahan umur dan warga emas disebabkan faktor fizikal dan pemakanan adalah kumpulan paling berisiko tinggi untuk masalah osteoporosis di seluruh dunia. Mereka terutamanya menekankan bahawa sekadar tambah kalsium saja kesannya terhad, mesti disertakan dengan vitamin D yang mencukupi. Dan dalam makanan semula jadi yang mampu menggabungkan kalsium dan vitamin D sempurna dalam satu badan, seperti sardin benar-benar jarang jumpa. Jadi, jangan lagi risau pasal tambah kalsium. Daripada habiskan duit beli pil kalsium yang tak tahu boleh serap ke tidak, lebih baik masukkan 1 tin kecil ikan sardin ke dalam menu harian anda. Ialah pil kalsium super yang berjalan yang sebenar mampu membina rangka tulang yang kuat untuk anda, membolehkan anda melangkah gagah walaupun umur dah 80 atau 90 tahun. Dah cerita pasal jantung dan tulang, adakah anda ingat kebolehan ikan sardin sampai situ saja? Salah. Kemampuannya jauh melangkaui imajinasi anda. Penemuan seterusnya ini mungkin akan berikan harapan baru kepada ramai kawan-kawan yang ada masalah gula dalam darah. Para saintis dalam satu demi satu kajian yang mengejutkan menunjukkan bahawa ikan sardin rupa-rupanya adalah cudruf tersembunyi untuk melawan penyakit kronik paling biasa zaman ini, kencing manis, diabetes. Kita semua tahu masalah gula dalam darah kuncinya ada pada satu benda, dipanggil insulin. Macam satu kunci. Kerjanya adalah buka pintu sel-sel badan kita supaya gula, glukosa yang kita makan boleh masuk dengan lancar ke dalam sel, ditukar jadi tenaga dan digunakan. Kalau kunci ini bermasalah atau lubang kunci berkarat dan pintu tak boleh buka, maka sejumlah besar gula akan terkandas dalam darah, menyebabkan gula darah tinggi, akhirnya jadi kencing manis. Dan ikan sardin, kuasa misterinya untuk menstabilkan gula darah terbukti dalam 2 aspek. Pertama, ia sendiri adalah makanan penstabil gula. Ikan sardin kaya dengan protein berkualiti tinggi dan lemak sihat omega 3. 2 benda ini ibarat batu pemberat untuk stabilkan gula darah. Bila kita makan ikan sardin, sekali dengan nasi atau mi, karbohidrat, protein dan lemak mampu memperlahankan kadar penyerapan gula oleh usus dengan ketara. Ini mengelakkan gula darah kita naik mendadak lepas makan, macam roller coaster, kemudian turun dengan cepat. Ia menjadikan lengkung gula darah sangat landai dan stabil. Kedua, dan ini yang lebih penting, ikan sardin mampu bantu kita baiki masalah rintangan insulin. Apa itu rintangan insulin? Itulah yang kita cakap tadi, lubang kunci berkarat. Badan walaupun keluarkan insulin, kunci yang cukup, tapi sel tak sensitif padanya. Pintu tak boleh buka. Ini punca utama diabetes jenis 2. Kajian mendapati asid lemak omega 3 dan vitamin D yang kaya dalam sardin ibarat minyak pelincir grade tinggi untuk lubang kunci yang berkarat itu. Mereka mampu kurangkan keradangan kronik dalam badan, membaiki membran sel, meningkatkan sensitiviti sel terhadap insulin. Lubang kunci dah tak karat, kunci cucuk saja terus boleh buka pintu dengan mudah. Gula darah secara semula jadi akan masuk ke dalam sel dengan patuh tu pekatan. Gula dalam darah pun akan turun. Ada satu kajian jangka panjang di Eropah terhadap pesakit pradiabetes yang hasilnya sangat memberangsangkan. Penyelidik bahagikan pesakit kepada 2 kumpulan. Satu kumpulan makan seperti biasa. Satu lagi diminta tambah ikan sardin 2 kali seminggu dalam diet mereka. Hanya selepas setengah tahun, penyelidik mendapati kumpulan yang makan ikan sardin itu, gula darah puasa dan sensitiviti insulin mereka menunjukkan peningkatan yang sangat ketara, melambatkan proses mereka untuk benar-benar mendapat diabetes jenis 2 dengan drastik. Penemuan ini bagi jutaan kawan-kawan yang berada di ambang kencing manis atau sudah lama terganggu dengan masalah gula darah tak diragukan lagi adalah satu berita gembira yang besar. Ia beritahu kita, selain makan ubat, kita masih boleh melalui penyesuaian diet menggunakan cara paling asli dan mudah untuk merampas kembali hak mengawal kesihatan diri sendiri. Jantung, tulang, gula, darah, anda ingat ini saja? Tidak.
Aksi penutup ikan sardin yang paling menakjubkan baru nak bermula. Kebaikan ini berkait rapat dengan maruah kualiti hidup kita di hari tua, berkait sama ada kita boleh memiliki usia senja yang jernih dan terang, iaitu kesihatan otak. Abang-abang dan kakak-kakak sekalian pernah tak lalui pengalaman begini? Selalu jalan ke dapur tapi tiba-tiba lupa nak ambil apa. Kata-kata dah di ujung lidah tapi tak ingat nama orang tu. Selalu tak jumpa kunci, telefon letak mana. Sifat pelupa dan keliru kecil-kecilan ini mungkin bukan sekadar sebab dah tua. Ia mungkin isyarat minta tolong awal dari otak kita. Adakah anda juga selalu risau satu hari nanti diri sendiri akan jadi makin keliru, tak ingat perkara, malah tak kenal ahli keluarga? Ini bukan sahaja gangguan dan ketakutan anda seorang, malah kebimbangan paling berat di hati anak-anak yang jauh. Hari ini, saya nak beritahu satu berita baik. Ikan sardin adalah bahan api super paling top untuk otak kita. Senjata rahsia untuk mencegah nyanyuk, demensia dan melambatkan penuaan otak. Otak kita sebenarnya adalah satu ladang minyak yang besar. 60% komposisinya adalah lemak dan kunci yang menentukan otak cerdik atau lembab terletak pada kualiti lemak-lemak ini. DHA dalam asid lemak omega 3 adalah jenis minyak baik yang paling disukai dan diperlukan oleh otak. Ia ibarat konkrit dan besi keluli grade paling tinggi untuk bina rumah. Merupakan bahan paling penting yang membentuk sel saraf otak dan membran sel DHA yang cukup boleh jadikan penghantaran maklumat antara neuron otak lebih laju, lebih lancar. Ini ibarat tukar wayar telefon lama di rumah kepada rangkaian gentian optik fiber berkelajuan tinggi. Kelajuan berfikir anda akan jadi pantas, ingatan bertambah baik, tumpuan juga lebih fokus. Bukan itu saja, anda akan dapati baca surat khabar, tengok TV pun rasa semangat lebih baik. Borak dengan anak-anak, respon pun lebih cepat. Mereka akan terkejut tengok, mak macam dah jadi muda lah. Dan ikan sardin adalah salah satu juara dalam makanan semula jadi yang kandungan DHA-nya paling tinggi. Lebih penting lagi, selain DHA, dalam sardin ada vitamin B12 dan vitamin D yang kita sebut tadi. Kajian sains dah sahkan dengan jelas kekurangan dua vitamin ini ada kaitan sangat rapat dengan penurunan fungsi kognitif warga emas, malah kejadian penyakit Alzheimer. Vitamin B12 bertanggungjawab menjaga sarung milin sistem saraf kita macam lapisan penebat getah di luar wayar elektrik, lindungi isyarat saraf supaya tak bocor elektrik. Manakala vitamin D pula didapati mampu bantu otak bersihkan sejenis sampah dipanggil amyloid beta protein. Longgokkan sampah inilah punca utama yang menyebabkan Alzheimer. Anda lihat sekali lagi kerjasama berpasukan DHA, bina rumah, vitamin B12, pasang wayar dengan baik. Vitamin D, tolong buang sampah. Segitiga besi pelindung otak ini bekerjasama membina satu barisan pertahanan kukuh untuk otak kita menentang hakisan usia. Jadi, demi kebahagiaan dan maruah kita di hari tua, demi tak nak susahkan keluarga, masukkanlah ikan sardin ke dalam diet anda. Ia bukan sekadar mengenyangkan perut, tetapi menyimpan bahan api paling berharga untuk otak anda supaya sampai tua fikiran masih terang, ingatan masih kuat, memiliki otak yang muda dan aktif. Dah cakap banyak kebaikan yang menakjubkan, saya percaya ramai kawan-kawan dah tak sabar nak serbu pasaraya. Tapi, jangan gopo dulu di pasaraya yang penuh dengan pelbagai jenis tin sardin itu. Macam mana nak pilih? Macam mana nak makan supaya kesannya maksimum? Kalau salah, beli sia-sia usaha. Jangan risau, saya dah sediakan satu panduan makan ikan secara bijak. Sangat mudah, dengar sekali terus faham. Mula-mula, teknik memilih. Ingat 2 poin penting untuk elak perangkap. Poin penting pertama, tengok kuah minyak. Ambil tin, tengok label elok-elok. Kita perlu utamakan pilih sardin yang direndam dalam minyak zaitun, olive oil atau air mata air, spring water. Kenapa? Sebab minyak zaitun sendiri adalah minyak yang sangat sihat. Ia boleh simpan vitamin larut lemak dalam ikan dengan lebih baik dan rasanya sedap. Yang rendam dalam air mata air pula, kalorinya paling rendah dan paling tulen. Yang mana kena elak, cuba elakkan yang direndam dalam sos tomato atau air garam pekat.
Sebab banyak sos tomato, demi nak sedapkan rasa, akan tambah banyak gula dan natrium garam. Sangat tak mesra untuk kawan-kawan yang ada masalah gula darah dan darah tinggi. Air garam pekat lagilah, tak payah cakap. Kandungan natrium terlalu tinggi, mudah menyebabkan sebab eye water retention. Poin penting kedua, tengok tempat asal. Jika keadaan mengizinkan, boleh utamakan jenama dari Portugal, Sepanyol atau Perancis, negara-negara pesisir lautan Atlantik. Tempat-tempat ini adalah kawasan pengeluar sardin berkualiti tradisional, teknologi tangkapan dan pemprosesan sangat matang, kualiti relatifnya lebih terjamin. Dah pilih tin, balik rumah nak makan macam mana? Di sini saya bagi beberapa resepi orang malas dari tahap beginner sampai tahap advance. Tahap beginner paling senang. Buka tin terus makan. Padankan dengan semangkuk nasi putih panas-panas atau bubur ataupun kapit dalam roti, ban. Rasa masin bercampur lemak ikan itu adalah kelazatan dunia yang paling ringkas. Kalau masih takut bau hanyir, saya ajar satu tips rahsia. Sebelum makan, perah jus limau nipis atau lemon segar atas ikan atau tabur sikit hirisan halia. Garanti boleh hilangkan hanyir dan naikkan rasa segar. Tahap intermediate, racin sikit. Keluarkan isi ikan lenyit dengan garpu sampai hancur. Kemudian potong sikit bawang besar, cincang daun ketumbar, cincang perah jus limau, tambah 1 sudu kecil mayonis. Gaul rata. Jadilah sardin spread buatan sendiri yang top kelas. Sapung pada roti, buat inti sandwich, lagi sedap 100 kali ganda dari yang jual kat luar dan jauh lebih sihat. Tahap advance, resepi rahsia. Pecahkan 2 biji telur dalam mangkuk kacau. Kemudian masukkan isi sardin bersama sikit minyaknya. Gaul sekali. Panaskan kuali dengan sikit minyak, goreng sampai masak. Jadilah telur hancur sardin. Kelembutan telur tambah kesegaran sardin. Garanti sekali makan terus jatuh cinta. Terakhir, dan ini poin paling penting, saya perlu buat satu amaran kesihatan yang bertanggungjawab. Walaupun ikan sardin ini satu harta karun, ada 2 golongan kawan-kawan yang perlu berhati-hati bila makan, iaitu mereka yang ada masalah gout atau asid urik tinggi, hyperurisemia.